Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Hari ini saya berada di Paya Rumput, Melaka. Ini adalah rumah Encik Rahim. Terima kasih diucapkan kepada Encik Rahim kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Sebentuk ini adalah pandangan hadapan rumah. Kawasan rumah ni berada di tepi jalan lah, jadinya agak sukar untuk saya nak dapatkan view yang lebih luas. Okey, rumah ni mempunyai 5 bilik dan 3 bilik air. Untuk panjang dan lebar rumah ini, bukaannya adalah 32 kaki kali dengan 67 kaki dengan total keluasan 1780 kaki persegi. Jadi ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Seperti biasa, binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genting Saga Lagenda. Kalau anda boleh lihat, untuk dekorasi luar rumah ni kami berikan secara percuma. Okay, tapi cuma untuk tunjuk lagi bahagian atas tu, yang tu di-upgrade lah, itu tuan rumah upgrade. Okey, untuk longkang perimeter ni kami berikan secara percuma, dan pipe air ni pun kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Dan untuk ketinggian beam ni, kalau anda lihat dia agak tinggi ya, yang ni di upgrade. Ketinggian beam ni yang standard kami yang kami berikan adalah 1.5 kaki. Jadi ini adalah pandangan belakang rumah. Okay, inilah pandangan belakang rumah. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk bahagian luar ni, anda boleh memilih 3 warna dan 1 warna di bahagian dalam. Okey, untuk tingkap kami menggunakan tingkap casement dengan cermin tinted hitam. Inilah dia set kami. Dan macam saya kata tadi, dekorasi rumah secara percuma adalah kemasan Shera plank, kemasan coping, dan kalau ada groove line, itu semua kami berikan secara percuma. Jadi ini adalah bahagian teras utama, teras hadapan lah. Okey, seperti biasa, matrik emak kami adalah binaan yang bertangga, tapi cuma kalau anda boleh lihat, macam saya kata tadi, untuk ketinggian beam ni, yang ni di upgrade, rumah upgrade. Okey, kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan citarasa pelanggan. Kalau untuk rumah ni dengan keluasan 1780 kaki persegi, tuan rumah request untuk nak ada 5 bilik dan 3 bilik air. Macam inilah design yang diminta. Ini adalah bahagian sisi kiri rumah. Maaf saya, bahagian sisi kanan rumah. Okay, kalau anda berminat nak bina rumah di atas tanah sendiri, tapi nak lakukan site visit terlebih dahulu ke site kami, bolehlah hubungi kami ataupun WhatsApp saja kami, dan kami akan berikan lokasi dekat kepada anda. Okay, saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Untuk bahagian luar kami menggunakan Nippon Paint Weatherbond, dan di bahagian dalam kami menggunakan Easy Wash. Inilah kemasan plaster kami. Kami skim ya, dinding luar dan dalam. Okay, untuk kemasan tas ni semua memang kami berikan di seluruh ruang, di seluruh rumah lah. Cuma untuk rumah ni, design tas tu yang di upgrade. Kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Cuma untuk design tas lah, yang tu rumah upgrade. Yang RAM ni di upgrade. Okay, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Okey, sebelum tu saya tunjukkan di bahagian teras pun kami berikan kemasan plaster healing beserta dengan cornice. Kami berikan di seluruh ruang. Okay, dan untuk rumah ni wiring 3 phase ni kami berikan secara percuma lah.
Disebabkan harga binaan melebihi RM250, jadinya kami berikan 3 piece secara percuma. Kedai ini adalah pintu security door single layer jenama Nest yang ni di-upgrade. Yang kami berikan adalah pintu mounted door. Saya tunjukkan bahagian dalam. Okey, saya tunjukkan security door single layer ni macam mana. Macam ni lah. Dia ada tertingkap macam ni. Ni security door single layer yang di-upgrade ya. Yang kami berikan pintu mounted door. Okey, sebenarnya saya tunjukkan ini adalah bahagian ruang tamu. Untuk ruang tamu ni berkeluasan 15 x 17 kaki. Mempunyai kemasan elbow di bahagian atas ni untuk living area dan ruang keluarga lah yang ni di-upgrade. Yang kami berikan adalah kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Okey, dan ini adalah bahagian ruang keluarga berkeluasan 18 kaki x 21 kaki. Dan untuk ketinggian pelantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Dan kalau anda melihat untuk design atas ni yang ni di-upgrade tadi, kami punya beberapa pilihan lah untuk design atas, tapi cuma atas rumah ni di-upgrade lah design dia tu. Okay, saya tunjukkan bilik 5 dahulu. Okay, untuk bilik 5 ni berkeluasan 9 x 12 kaki. Kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice, tingkap casement, dan ini adalah tas yang dipilih. Macam saya kata tadi, untuk design tas yang ni di-upgrade. Kami berikan kemasan tas seluruh rumah, cuma untuk design tas sahaja yang di-upgrade. Okay, ini mempunyai satu bilik air di bahagian sini. Untuk batu angin yang ni di-upgrade lah untuk rumah request. Ni di-upgrade. Okay, ini adalah bilik air 3. Untuk bilik air 3 ni berkeluasan 5 x 8 kaki. Dan kalau anda boleh lihat, untuk bilik air ni tuan rumah request kepada tandas cangkung. Boleh saja, tiada masalah, boleh request. Kami berikan tandas yang jenis yang toilet boleh duduk tu, tapi kalau anda request ke tandas cangkung pun boleh, tak ada masalah. Okey, spek apa yang anda akan dapat untuk bahagian bilik air adalah kemasan tas sehingga ke siling, kelengkapan sanitary asas, dan ini adalah tas yang dipilih. Dan macam saya kata tadi, untuk design tas semua anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Saya tunjukkan sikit pandangan untuk ruang keluarga dan ruang tamu daripada sudut bilik 3. Mempunyai kemasan elbow bahagian atasnya ni di-upgrade. Untuk ruang keluarga ni, dia ni lah mempunyai satu sliding door di bahagian tengah. Okay, dan ini adalah bahagian dapur. Untuk bahagian dapur ni berkeluasan 10 x 23 kaki. Dan seperti biasa, tabletop berserta dengan backsplash memang kami berikan secara percuma. Dan design tas semua anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Saya zoomkan sikit kemasan tas yang dipilih. Cantik ya dia punya warna tu. Okey, untuk sinki ni yang ni di-upgrade. Maksud di-upgrade tu adalah tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontrak harga, tiada masalah. Okay, ini adalah lebihan-lebihan cat jenama Nippon Paint. Macam saya kata tadi, untuk bahagian luar kami menggunakan Nippon Paint Weatherbond, dan di bahagian dalam kami menggunakan Nippon Paint Easy Wash. Sikit. Okay, ini adalah pandangan untuk bahagian dapur. Berkeluasan 10 x 23 kaki. Okay, kami di MIH kami menerima 3 kaedah cara pembayaran je. Antaranya adalah tunai, LTPSA dan loan bank. Cuma untuk rumah ni dibayar secara tunai lah. Okay, dan ini adalah bilik 4. Okay, setiap pintu bilik menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Dan untuk tombol pintunya ni di-upgrade. Maksud dia itu adalah tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontrak harga, tiada masalah. Okay, ini adalah bilik 4 berkeluasan 10 x 10 kaki. Untuk keluasan bilik 3 dan 4 sama keluasannya 10 x 10. Okay, ini adalah Swiss standard kami. Kami menggunakan Swiss jenama Siemens. Okey, apa yang saya katakan dengan harga RM138 sekaki persegi, dia semua dah include lah ya. Tiada tambahan. Untuk di bahagian Melaka,
Tapi ikut kawasan juga, apa pun tertakluk kepada terma dan syarat. Okey, dan ini adalah pandangan untuk ruang living area, iaitu ruang tamu. Saya zoom sikit kemasan plaster kami. Kami menggunakan Nippon Paint Easy Wash di bahagian dalam. Dan skim dah luar dan dalam. Okey, dan inilah bahagian bilik. Saya tunjukkan satu-satu. Okey, ini adalah bilik 1. Untuk bilik 1 ni berkeluasan 12 x 12 kaki. Dan kalau anda bila untuk point wiring lampu kipas memang dah include, memang ada package kami. Cuma untuk point aircon tu, itu ada tambahan wiring sikit lah. Mempunyai satu bilik air di bahagian dalam menggunakan pintu PVC door jenis sebat. Maksudnya ketebalannya boleh memuatkan tombol. Saya cuba tunjukkan. Okey, kalau anda melihat untuk aksesori dan bilik air ni macam towel holder, tempat letak shampoo sebagainya ni, kami boleh tolong pasangkan secara percuma, tapi selagi workers masih di site lah. Okey, dan ini adalah bahagian bilik store berkeluasan 4 x 5 kaki. Saya zoomkan sikit pintu bilik. Mempunyai kemasan tas yang di-upgrade. Ini design di-upgrade je. Saya zoomkan sikit. Okey, untuk bahagian store pun kami berikan kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Ketinggian daripada lantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Semua dah include package kami yang standard ya. Dan ini adalah bahagian bilik 2 dan bilik 3. Saya tunjukkan bilik 2 dahulu. Jemput datang ya ke site kami untuk lihat sendiri kualiti hasil kerja kami. Anda nilai kat sendiri di mana hasil kualiti kerja kami. Kira ini adalah bilik air 2 yang berkeluasan 8 x 5 kaki. Untuk ketinggian daripada lantai ke ceiling di bahagian bilik air kami berikan adalah 9 kaki. Dan ini adalah toilet bowl standard kami lah yang tadi. Cuma tadi tu tuan rumah request ke tahan cangkung, dan ini yang standard kami lah. Mana-mana boleh je anda nak tahan cangkung tahan duduk mengikut cita rasa anda. Jadi masalah. Okay, dan terakhir ini adalah bilik 3. Untuk bilik 3 ni berkeluasan 10 x 10. Point wiring lampu kipas dah include, cuma untuk point tambahan untuk bahagian aircon tu ada tambahan wiring sikit menggunakan tingkap basement, tingkap center kami. Ini adalah tas yang dipilih. Okay, ini adalah pandangan untuk ruang tamu dan ruang keluarga daripada sudut bilik 3. Okey, dan untuk rumah yang menggunakan wiring 3 phase kami berikan di box je macam ni lah, dan just metal macam ni. Okay, saya sekitar saja daripada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.